wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita kasihi Tuan Haji Jamaluddin Musi Surah Al-Jabar, Datuk Bahrain Razak, lama pejuang lama kita, Musi Persatuan Peniaga Kecil Wilayah Persekutuan, pemimpin-pemimpin seperjuangan, saudara-saudara seperjuangan, press, satu tepuk tangan untuk press. Satu saya nak minta tulis yang benar, tulis yang betul. Setakat ni perhimpunan ni masih bergelar Perhimpunan Aman. Saya dapat info baru saja. Projek di kawasan ini bernilai 1,000 juta ataupun 1 bilion, yang mengambil sekitar keluasan 23 hingga 25 ekar. Dan bila siap nanti, projek ini bakal bernilai 2,000 juta atau 2 bilion. So kita ni macam sampah je, boleh dikais ke sana kemari. Satu saat dulu kita dihalau daripada Keramat, dihalau daripada Kampung Baru, cari tapak baru, kita bina tapak baru, kita bina kehidupan kita di sini, kita bina surau rumah ibadah kita di sini. Dah hari ni kita nak dihalau semula. Persoalannya kita nak ke mana? Kita nak ke mana? Kampung Datuk Abdullah Hukum dah kena hukum. Kerinci dah tinggal makin sempit. Keramat bertambah keramat dia, sampai ada filem Keramat. Dan esok kita ni nak ke mana? Kita tak pergi mana pun. Tengok sini. Setakatnya perhimpunan ini masih bergelar Perhimpunan Aman. Masih bergelar. Tak tahulah kejap lagi macam mana. Kita di Persatuan Pengguna Islam Malaysia mendapat informasi daripada Khariah Surau ini, AJK Surau. Dan kita pun korek. Rupanya syarikat setahun jagung dapat projek 1 bilion. Syarikat yang buat cerita kartun dulu, cerita budak-budak ALONG, itulah syarikatnya. Hari ni dia nak jadi multi-billion dollar corporate. Bastard. Syarikat yang bernilai, yang baru daftar, di daftar company baru, jadilah 59 Inc. Sdn Bhd. Dan bila kita kaji syarikat ni pasti tak boleh buat kerja seorang. Bila kita korek lagi, kita ingat ada Cina di belakang. Rupanya ada GLC kat belakang. Ini baru berita terkini 20 minit yang lalu. Dan kita akan terus korek. Dan kita akan terus bongkar dan kita bongkar. Kita nak pergi mana? Kita nak duduk dekat mana? Akhirnya apa pun tak ada. Jangan kata di bahu jalan, longkang belum tentu. Dan jangan kata longkang, lombong pandai-pandai ambil. Soalannya, sampai bila? Adakah kita nak biar saja, tak apa, tinggal celepah? Atau kita nak sama-sama berdiri berjuang mempertahankan hak dan tanah air kita? Dia ingat kita ni tikus. Dia ingat kita ni tak ada apa-apa. Kita kata belah-belah Pihak AJK Surau, tuan-tuan, dah mengadap semua orang. Menteri wilayah kita dah mengadap, wakil rakyat kita dah mengadap. Kita dah hantar memorandum sampai ke peringkat atas, sampai PM.
itu kami menggesa sekeras-kerasnya. Siasatan terperinci mesti dibuat terhadap fitnah ini. Dan semua kuncu-kuncunya. Kita tak kira siapa, tinggi mana, kita langgar. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal politik. Saya tahu ini macam-macam orang politik ada di sini, macam-macam color ada. Doesn't matter. Letak tepi dulu. Ini soal perjuangan, soal hak, soal anak cucu, soal tanah air kita. Jangan cuba bermain api kelak nanti membakar diri. Kita berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Dan now we change. Daripada orang yang nganga, no more nganga. Daripada manusia yang biarkan, no more biarkan. Hak tetap hak. Dan apa saja kita nak dengar selepas ini. Dan kita memberi mereka tempoh. Kalau mereka boleh memberi kita tempoh, kita juga boleh memberi mereka tempoh. Betul? Kita nak dengar apa kata mereka. Kita nak tengok siapa yang berani menjawab isu ini. Kita kutip dia. Tuan-tuan hadirin sekalian, untuk itu bagi pihak Surau Al-Jabar, saya dah buat satu number code kat sini. Number ini kita akan memberi information setiap 1 hari atau 2 hari berkenaan dengan perkembangan tempat ini. Dan tuan-tuan akan dengan satu tekan saja, tuan-tuan semua yang datang kemari akan mendapat info segera. Jadikah tak jadikah apakah, info akan datang dengan segera. Ambil nombor telefon yang saya nak bagi tahu ni, tolong tekan telefon tu sekarang. Kemudian sistem akan register semua nombor telefon tuan-tuan. Kalau kita kata datang. Dan kali ini jangan banyak ni aja. Kita turun satu Malaysia. 015 487 150 10 015 487 150 10. Register dengan nombor ini, tekan saja saat lagi dia tahulah apa nak buat. Nombor telefon anda akan diregister dengan nombor ini. Bila kita nak bagi information, sahabat-sahabat, rakan-rakan seperjuangan, kita dah kena kencing. Faham-faham lah. Sahabat-sahabat perjuangan, mari ni kita buat kenduri. Marilah. 015 487 15010. Call sekarang, register. Pakat-pakat dapat. Dah hantarkan nombor ini pada seluruh Malaysia. Biar satu petik semua dapat. Dan selepas ini, perhimpunan bukan saja akan dibuat di sini. Perhimpunan akan dibuat di mana-mana. Tempat-tempat yang terbabit sampai kami dapat jawapan sebenar. Apa yang sedang berlaku di sini, dan kami nak hak kita. Kita tak mau lagi. Dulu mereka kata ini pencawang. Oh, pencawang tak boleh ada geran. Pandai nyanyi. Tanah ni tanah Lombong. Oh, Lombong tak boleh dapat geran. Pilah.
tiba-tiba geran dapat dekat orang lain. Mesti ada benda kona ni. Garanti ada kona. Dan rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, kali ini kita bersatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan rumah Allah. Dan ingatlah betapa besarnya ganjaran yang kita terima pada hari ini, mempertahankan rumah Allah daripada dirobohkan. Dan ingat, perjuangan ini adalah perjuangan dunia yang membawa kesan hebat di akhirat nanti, insya-Allah. Hati kita kena ikhlas, penyatuan kita kena kukuh. Kita semua kena bergerak ikut perancangan dan peraturan. Dan insya-Allah kita doakan agar kita dikembalikan hak kita. Dan selepas ini kita tak mau lagi dah. Kalau orang kata ya boleh duduk, kita tak mau cakap-cakap kosong. Kita lawan. Kita nak jawapan secara bertulis. Kita nak jawapan secara bertulis. Kalau bagi kami duduk, bagi geran kat kami, bagi hak tu pada kami. Kerana ini tanah air kami, kami yang buat, kami yang bina, kami yang usaha. Kita tuntut habis-habisan sampai kita dapat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Mediapark melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapark, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.